Assalamualaikum. So hari ni saya nak go through analisis spare session kita pada 23 Jan yang lepas, hari Jumaat lepas. So basically saya akan go through dua game lah daripada tu, saya ambil dan player kita lah. Okay, so ada dua game dan dua-dua game tu actually agak baik lah bagi saya lah. So tahniah lah pada siapa yang mainkan game tu. Bagi saya menunjukkan kematangan lah dalam permainan. Cuma maybe ada few mistake tu nak kena tengok balik, rajin-rajin buat analisis game kita semula supaya kita boleh kenal pasti masalah kita, mistake-mistake kita, so kita tak repeat the same mistake lah. And then satu lagi mungkin pesanan sebelum kita move tu, make sure kita fikir option-option lawan, yang apa lawan boleh buat selepas tu. Dan juga sama juga bila kita nak buat move kita pun, kita fikir few options yang kita ada. And then bila kita nak jalan tu, kita fikir juga what's next untuk kita. So kalau move tu tak ada bagi apa-apa kesan yang baik ataupun tak ada follow up yang baik, so better kita tak teruskan, better kita buat move-move, contohnya nak improvekan kita punya position lah. Sometimes tak semestinya setiap kali kita jalan tu kita ada attack yang bagus. So kalau kita tak ada apa yang nak kena defend, kita tak ada attack yang bagus, so the next yang patut kita buat adalah kita try improvekan kita punya position, develop kita punya piece, ataupun kita start plan kita punya attack lah. So kita move satu persatu. Alright. So kita go through game pertama dan juga kemudian game yang kedua. Okay, first game kita nak recap hari ni. Ini actually antara Aisyah main putih dengan Wais Mirza. Wais Mirza main hitam. So kita just go through kejap. Okay, so basically opening dia quite normal. Okay, masing-masing ada double pawn. Okay, basically ini bukan bagi makan free. Ini ada protection kat sini sebenarnya, the pin. So kat sini kalau tengok putih dia move pawn ni, pawn F4 ni. So saya rasa ini not really a good move sebab king ni terdedah. So saya rasa dia punya idea dia, sebab tengok dia punya next move ni, idea dia sebenarnya dia nak protect king daripada pin, so that dia protect dulu dia punya pawn. So maybe ada cara lain untuk protect, contohnya dekat sini mungkin boleh consider untuk naikkan bishop dulu, so at least bishop ni being developed lah. Okay. So kat sini saya pun tak pasti kenapa Wais tak makan, hitam tak makan. Saya rasa tak ada masalah kot nak makan, sebab kalau makan ni dia ada attack kat sini juga kalau kata putih leka kan. So anyway, the move. Okay, saya batuk. Okay, dekat sini ni actually putih dia blunder. Okay, dia blunder kat sini. Kalau tengok move hitam selepas ni, okay, dia makan, okay, check, dan king move ke F1. So ini pun ada blunder. Sebab apa blunder? Sebab kuda fork queen. So kuda dapat makan queen. Okay, so kuda dapat makan queen. Tapi kenapa saya kata kat sini miss kat sini? Okay, instead of jalan kuda ni, ada satu lagi jalan yang lebih baik. Mungkin boleh pause dan try fikir dululah move tu sebelum saya continue. Okay, so sebab kalau let's say kuda ni move kat sini, check. Kalau katalah
king knight kat sini, which is better move untuk putih, then dah tak ada fork kat sini. Okay, mungkin ada idea lain lah, check kat sini ataupun check kat sini kan. Tapi basically tak ada fork lah. Tapi ada satu move yang hitam miss adalah queen check kat sini. So ini adalah fork. So ini move yang hitam termiss lah. Okay. Okay, so game ni jadi macam ni. Okay. Oh, kat sini pun rasanya sekejap ah. Okay. Dekat sini pun saya rasa putih mungkin better makan dengan rook kot instead of makan dengan bishop. So at least rook ni dia dah dapat control file ni. Dan juga dia being developed lah. So basically maybe sebelum jalan tu fikirkan option untuk makan ni. Contohnya ada 3 option kat sini. King, bishop dengan rook. So fikir mana satu yang bagi the best position untuk kita lah. Contohnya macam ni saya nampak makan dengan rook maybe better lah. So dia at least control file ni dan juga develop rook ni lah. So ini dia nampak okay, thread ni. Dan so ni basically dah checkmate lah. Okay. So so game ni agak simple lah, tak banyak sangat mistake, ada few mistake yang putih dan juga ada miss daripada hitam lah. So maybe next time untuk yang main putih, Aisyah mungkin kena lebih careful bila move piece tu. Fikirkan juga position selepas kita buat move tu, ataupun fikirkan juga apa next move opponent. Jadi boleh avoid mistake macam contoh dekat sini tadi, yang queen tadi. Okay, so ini boleh avoid kalau kita nampak move ni lah. Okay, so itu saja untuk game yang pertama. Game kedua adalah antara Mio lawan dengan Umar Lufti. Mio Amsyar lawan Umar Lufti. Mio main putih, Umar main hitam. So game ni agak menarik dan agak baik. Jadi biasa ni kita go through. Okay. Okay, ini kalau siapa attend masa kita buat latihan ataupun kelas minggu lepas. So ini bukannya bagi makan free. Okay, sebab ini ada susulan dia adalah equal trade lah. Okay, kat sini dia akan dapat balik dia punya piece. So kat sini putih makan dengan bishop. So queen makan bishop. Cuma saya rasa dekat sini saya rasalah mungkin better adalah untuk simpan bishop. Contohnya boleh jalan ke sini. Okay. So makan dan makan. Jadi kalau kita position kita tak ada tak adalah macam teruk sangat. Kita masih lagi menyerah lah. Contohnya kat sini ni kalau kita makan kita boleh buat double pawn. Okay. So saya punya pandangan better simpan bishop lah. Okay, anyway kita patah balik. So dekat sini bishop hitam dapat makan bishop. Okay. Okay, so attack queen.
Okay, so sekarang ni kan nampak apa motif putih adalah untuk attack apa queen lah. Okay. Tapi masalah kat sini dia punya susulan tu apa? Susulan dia tak ada sangat susulan. Contohnya selepas move ni, so dia terpaksa patah balik. Jadi saya punya recommendation kalau next time kalau satu-satu move tu tak ada susulan yang baik, tak ada follow up apa attack for example, so lebih baik kita fokus kepada piece development. Contohnya dekat sini mungkin boleh jalan ni, okay, supaya bishop ni boleh keluar ataupun maybe maybe kat sini keluar hang pula. Okay, ataupun patah balik. Ataupun maybe boleh jalan ni, so bishop ni boleh keluar kat sini dan attack apa diagonal ni. So at least kita boleh develop piece lah, daripada kita just jalan yang kata tak ada tak ada susulan yang baik. Okay. Okay. Okay, kat sini saya rasa hitam boleh consider makan pawn. Sebab kalau dia makan, okay, katalah dia makan, dia ada pilihan boleh makan dengan kuda ataupun boleh makan dengan queen, dan rook ni boleh makan makan ni. Tapi so maksudnya tak sesuai lah makan dengan kuda. So maksudnya makan, okay, so makan, makan dengan kuda, okay, kena makan dengan kuda, so that yang ini tak boleh makan ni. So saya rasa macam better untuk apa tu hitam lah, ataupun dia mungkin boleh jadi equal, mungkin boleh jadi lebih sikit. Saya rasa lebih sikit untuk hitam. Kalau kita tengok okay, makan, so tak boleh makan dengan queen. Okay, tak boleh makan dengan queen. Sebenarnya nak makan dengan queen, ya, tak boleh makan dengan queen. Sebab kalau ni makan, dia makan, ni makan, so rugi. Okay, tapi kalau ni dalam kes ni makan dengan kuda, so queen tak boleh makan. Sebab queen makan, dia kena makan balik. So kalau dia nak makan kuda ni balik, sebab dia dah kurang kuda, so dia kena sacrifice dia punya rook ni. Okay, so dapat apa tu, hitam masih lagi ada lebihan lah. So maksudnya hitam ada 2 rook, tapi putih ada 1 je. So that's why dekat sini tadi saya rasa better hitam makan pawn tu lah. Sebab sini pun nampak hitam boleh attack. Okay, so kalau kita patah balik, so dekat sini tadi, so saya rasa sepatutnya hitam makanlah apa pawn putih tu. Okay. Okay, dekat sini apa yang putih jalan, okay, putih dia selamatkan dia punya queen. Saya rasa sepatutnya dia boleh makan. Okay, makan ni sebab dia ini macam forcing move lah, sebab dia check kan. So makan dulu. So ni jalan. So sebenarnya boleh makan ini. Nampak? Pawn. Walaupun lepas ni dia makan. Okay, kita just check kat sini ke, protect ni, sambil tu ni. So kita dapat extra pawn pun sebenarnya. Okay. So saya rasa patutnya makan dululah kat sini tadi. So instead of apa lari, sebab kita ada forcing move. Okay, so next time maybe kita tengok move kita, option kita. Kalau ada option untuk forcing move, kita boleh jalankan itu dulu. Sebab ini dia tak boleh makan, sebab dia kena move dulu. Apa tu nama tu? King kan? Sebab king kena attack.
Okay, so kat sini kan, actually kuda ni dia agak macam terperangkap jugalah. Okay, so yang ni good move untuk protect. Dan kemudian hitam tengok dia jalan ni. Sebab apa? Sebab dia block balik. Okay, tadi queen protect dan dia block balik. So, okay. So putih dia counter attack. So sebab ini tak boleh nak selamat. So apa putih buat, dia counter attack. Sorry, counter attack apa bishop ni. So bishop lari. Okay, kemudian dia attack sini. Okay, kat sini agak menarik lah sebenarnya move ni. So kena move ni agak menarik apa oleh putih. Sebab dekat sini sebenarnya dia okay, apa move hitam. Hitam memang boleh makan. Okay, tapi ini nak kena makan. Okay, katakanlah hitam dia biarkan. Okay, sekarang ni dia tak boleh nak jalan sini. Nak block sebab dia kena makan. Okay, so kalau dia jalan sini pun bahaya juga. Ini masuk dapat queen, walaupun boleh makan tapi kuda akan makan balik. Sama je. So dekat sini memang apa hitam dia buat better move. Ini memang move yang terbaik lah, walaupun terpaksa korbankan dia punya rook, tapi ini adalah move yang lebih baik lah. So makan dan makan balik. Cuma dekat sini saya rasa kalau let's say for example nak makan dengan king pun saya rasa tak ada masalah, walaupun ini boleh check kat sini, tapi kita still ada tempat nak lari lah. So dia tak boleh, queen ni tak boleh makan rook, dan rook ni ada masih kekal attack dekat sini. Itu saya punya pandangan, maybe better makan dengan king lah. Okay. Alamak, boleh kesal. So kat sini maybe boleh start attack back rank kot. So antara bila kita dah masuk dekat apa end game, kita kena start attack apa tu kita punya opponent punya pawn. Dan at the same time kita kena cari kita punya pass pawn lah. So ini memang tengah protect ni. So ataupun maybe boleh apa tu orang kata trade pieces ni, queen ni kat sini. Ini pun antara perkara yang boleh buat lah. Attack back rank pun boleh, tapi dia memang boleh makan. Kita pun dapat equal dan dia punya pawn pun dah apa split lah. Okay. Hmm. Okay, so dekat sini apa yang apa tu putih cuba buat, dia cuba protect yang ni lah sebenarnya. Okay. Cuma dekat sini ni sekejap saya rasa mungkin move yang lebih baik dekat sini. Okay, sebab dia attack ni dan juga dia attack ni. Ini saya punya pandangan lah, ataupun maybe dia boleh check dekat sini. Okay.
Ni boleh trick lah sikit kan. Katalah dia jalan sini. Katakanlah contoh bishop jalan sini. So let's say dia check. Saya ambil contoh lain lah. Katalah apa tu bishop jalan sini lah. Okay. So ini boleh check. Katalah dia protect sebab dia tak boleh, king tak boleh move. Okay. So dia protect. So ini ada satu taktik lah yang boleh kita guna, iaitu kita attack apa ataupun check king kat sini. So king tak boleh pilihan, kita boleh makan, dan so kita dapat pakai queen. So dekat sini saya rasa maybe boleh consider move queen d4 lah. So boleh attack sini, kita ada attack sini, dan kita ada attack sini. Okey, dekat sini ni sebenarnya ini mistake. Ini hitam buat mistake sebab basically putih boleh makan. Okay. Makan ni, makan balik. Okay. So dia tak boleh makan pun sebab queen ni boleh makan balik. Queen dah makan ni kan. So nampak kat sini ada mistake lah kat sini. Okay. Tapi somehow putih dia tak makan immediately. Dia check dulu dan kemudian baru dia makan. Okay. Okey, dekat sini ini apa sekejap. Dekat sini saya rasa apa tu, maybe queen boleh pergi sini. Sebab kalau queen pergi sini, katakanlah contoh di sini katalah dia buat move, any move So boleh check kat sini. So king ni hanya boleh pergi sini. So kat sini okay, kat sini tak boleh lah sebab ada dah ni kan. So basically sekejap. Dia punya chances dia kalau let's say apa tu queen ni pergi kat tempat yang tak sepatutnya lah, contoh kat sini kan. So dia punya idea bukan check kat sini tapi check kat sini. So check kat sini, dia terpaksa lari sini, ataupun kalau sini sekalipun, so check dan hanya boleh protect dengan queen. So hilang queen. So itu ada idea dia lah. So kat sini bantu ni. Okay. Jalan sini sebab apa idea daripada siapa Mio, dia nak buat macam ni. Bateri ni untuk checkmate dekat sini. Okay. So basically game ni kemudian dia diteruskan sampai dapat queen dan kemudian senanglah checkmate tu berlaku. Okay. So basically ada few mistake lah tadi, dengan few miss lah tadi yang kita boleh tengok, kita boleh recap balik. So nanti yang lain-lain yang tengok video ni pun boleh belajar sama-sama lah apa yang perlu kita buat, macam mana kita nak cari option lah. Alright. So itu saja untuk kali ni. Okay. Assalamualaikum.